Regimen Artileri Diraja, RAD. Regimen Artileri Diraja, RAD, ditubuhkan pada 15 Ogos 1957 di Kajang, Selangor, dengan penubuhan satu ST Field Battery yang dianggotai oleh 89 anggota, kebanyakannya bekas anggota Royal Artillery yang pernah berkhidmat di Singapura semasa Perang Dunia Kedua. RAD berperanan menyediakan sokongan tembakan langsung dan tidak langsung kepada pasukan tempur TDM. Tugas-tugas utama termasuk sokongan tembakan, memberi bantuan tembakan artileri kepada pasukan infanteri dan armor di medan pertempuran. Pertahanan udara, menangani ancaman udara melalui unit artileri pertahanan udara. Pengawasan dan peninjauan, menggunakan radar dan peralatan pengesanan untuk mengenal pasti kedudukan musuh. Tugas istiadat, melaksanakan tembakan hormat dan penyertaan dalam upacara rasmi negara. RAD telah terlibat dalam pelbagai operasi penting, termasuk operasi menentang komunis, memberi sokongan tembakan semasa darurat dan operasi keselamatan dalam negeri. Misi pengaman PBB, menyertai misi pengaman di luar negara, termasuk di Bosnia dan Herzegovina. Latihan bersama antarabangsa, mengambil bahagian dalam latihan bersama dengan angkatan tentera negara lain untuk meningkatkan keupayaan tempur. RAD terdiri daripada beberapa regimen dan unit khas, termasuk Regimen pertama Artileri Diraja, PARA, berpangkalan di Melaka. Regimen kedua Artileri Diraja, berpangkalan di Johor. Regimen ketiga Artileri Diraja, berpangkalan di Perak. Regimen keempat Artileri Diraja, berpangkalan di Negeri Sembilan. Regimen kelima Artileri Diraja, berpangkalan di Kelantan. Regimen keenam Artileri Diraja, berpangkalan di Sabah. Regimen ketujuh Artileri Diraja, berpangkalan di Pahang. Regimen ke-8 Artileri Diraja, berpangkalan di Sarawak. Regimen ke-21 Artileri Diraja, berpangkalan di Negeri Sembilan. Regimen ke-31 Artileri Diraja, berpangkalan di Kuala Lumpur. Regimen ke-32 Artileri Diraja, berpangkalan di Melaka. Regimen ke-33 Artileri Diraja, berpangkalan di Johor. Regimen ke-34 Artileri Diraja, berpangkalan di Negeri Sembilan. Regimen ke-51 Artileri Diraja, berpangkalan di Negeri Sembilan. Regimen ke-52 Artileri Diraja, berpangkalan di Kedah. Regimen ke-61 Artileri Diraja, berpangkalan di Johor. Regimen ke-391 Artileri Diraja, berpangkalan di Negeri Sembilan. 361 Kompeni Parakut, berpangkalan di Melaka. 41 Kompeni berpangkalan di Selangor, melaksanakan tugas istiadat. Pusat Latihan Artileri berpangkalan di Negeri Sembilan. RAD dilengkapi dengan pelbagai sistem persenjataan, termasuk Meriam 105mm Pack Howitzer, jarak tembakan hingga 10,500 meter. Meriam G5 155mm, jarak tembakan hingga 39,000 meter. Sistem pelancar roket berganda, MLRS, Astros 2, jarak tembakan hingga 90,000 meter. Meriam Otio menara mod 56 105mm, meriam ringan untuk sokongan tembakan. Meriam M102 105mm digunakan untuk upacara istiadat. Meriam Jet LG 105mm, meriam ringan dengan mobiliti tinggi. Sistem peluru berpandu rapier untuk pertahanan udara jarak sederhana. Regimen Artileri turut mempunyai peralatan dan radar pengesan persenjataan musuh serta peralatan kaji cuaca bagi memudahkan data-data tembakan diberi dengan cepat dan tepat. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.